Assalamualaikum. Sis nak masak menu terung pipit tumis ikan bilis. Cuma nak share dulu tips macam mana kita nak prep terung pipit ni. Dia kan keras-keras kan, sekejap segambak macam tu. So kita asingkan dia daripada tangkai, basuh bersih-bersih, letakkan kat dalam plastik yang bersih juga, and then ambilkan lesung. Anak lesung tu kita ketuk manja-manja macam tu, bagi dia pecah-pecah. Sebab sis kan dulu masa kecil kalau mak masak, dia suruhnya, bukanlah suruh, dia minta tolong sis belah kan tau. Mak rajin sikit, dia belah sebiji-sebiji. So macam ambil masa, lambat kan. So sis improvise, kita buat macam ni. Kita ketuk-ketuk je pecah-pecah macam tu. Nanti sama-sama tumis tu akan masuk resap, masuk dalam bahagian dalam terung. Bila kunyah, sedap sangat. Macam tu. Senang kan macam ni? Inilah tipsnya.